Aurat dah gaduh. Dia udah pacar ke? Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Tahun ni kan orang kata boleh bayang lah raya pertama dengan suami. Tapi suami tak ada, suami kerja. So still single tahun ni, beraya dengan family. So jomlah kita tengok apa yang jadi hari ni. Okay, kita video call suami kita, tengok dia buat apa. Angkat. Dia tak angkat guys, so tak apalah, kita teruskan perjuangan kita kat sini. Nabil dah bersiap. Nabil, sini weh, senyum. Peace. Peace, tunjuk gigi. Tunjuklah gigi. So Nabil dah bersiap bersamping. This is our baju raya. Nabil pakai baju. Nabil pakai baju masa bila masa kat Langkawi punya baju ni. Saya pakai baju lama. So kita orang nak buat preparation, kod-kod kalau ada orang datang. Okay, kita panaskan balik punya rendang. Rendang umi. Rasa Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Ha? Beli Maggi. Tada. Sedapnya Umi masak. Wah, purple semua. Mateh dengan Mateh. Tim Keladi. Tim Keladi. Tim Keladi. Halo. Kata saudara? Pakai je slipper kat dalam. Oh. Saya Suami awak mana? Kuantan. Ha? Kat Kuantan. Kata Tim Keladi. Hai Raya. Halo. Ambil tengok ni. Hari Raya tak nak. Hari Raya. Sini masuk. Kak Rushida. Wah. Kita bagi video ke Kak Rushida. Oh yelah, kamera tak keluar hari ni. Kamera woman dah keluar hari ni. Sila masak. Bawa je masuk sipar paksu. Masuk je sipar. Selamat Raya. Dia tadi tunggu orang datang Nabil. Dia termenung je tunggu orang datang. Kalau nak sini. Kat Kuantan. Dia orang Kuantan tu Perak. Dia orang Perak tapi kerja kat Kuantan. Ini kerja. Kerja. Ya. Selamat. Bila kerja dia? Minggu lepas. Alah, tak apalah. Pak An dulu pun dah. Tanya je. Dia tak ada kawan, patutlah. Atta tak ada. Rantai kan banyak orang sewa. Danau kan? Dalam tempat tidur. Kalau balik ramai-ramai 40 orang, kat mana nak tidur? Tidur kita tak tidur. Tidur atas bas ke? Naik bas. Akan cari dia tempat tidur. Homestay. Kita tidur satu tempat je. Lepas tu pergi jalan buat je tu. Yelah, homestay yang Homestay banyak je. Ada homestay yang 7 bilik, 8 bilik. Nampak kalau? Ni okey. Ni okey sikit. Dah. Yang bunyi Kak Long tarik sikit. Boleh kalau. Sebab dia macam. Terus balik. Dah. Dan nak tu salam. Salam Hari Raya. Salam dapat duit raya tak tu? Dapat duit raya tak? Sikit. Tapi tak ada duit raya. Cium tak buat game tu. Cium nak game tu. Ya, perakam kita. Yang kedua. Salam Tommy. Salam Tommy. Belum kahwin saja. Sudah isteri. Kat nikah. Mari. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin. Bye. Tak salah malam lagi. Yang dah kahwin dapat duit. Yang belum
Belum Selamat raya. Allah Muhammad. Oh, dia tak dapat. Mana? Dah ada tu. Sudah hati. Yang dah kahwin tak dapat, malah kata. Yang dah kahwin bagi kat pakcik-makcik balik lah. Macam tu. So dah sampai dah kat kampung kita. Kita merentas desa je. So sekarang ni nak pergi rumah Wancik. Let's go. Let's go. Pemeraya dah habis buka mula kerja. Pak Angah bising pasal pipe pecah. Cuti Waktu esok lah. Allah, Tuan Tanah. Tuan Tanah busy, Tuan Tanah. Nampak dia tak dah angkat. Dia hotline je tu Waktu. Yang ni aku marah. Sampai rumah Wancik. Assalamualaikum. Wah, dia buat velocity. Tak berhenti dia. Dia Gen Z. Bukan Gen Z. Ibu Cik pun tahu. Wah. Ibu Cik mana apa? Cik tunjuk sikit. Orang pun menjaga kan. Semua fikir kita balik cik lagi. Dia dah balik dulu lepas tu. So sekarang ni kita baru je lepas kita orang stop sekejap berhenti solat Zuhur. Sekarang ni kita nak sambung beraya. Kita pergi rumah maklum pula. Reporter. Cepatlah say hi. Apa bahan saudara? Gelap lah. Saya mati jangan lupa. Gelap. Setiap ada mesti ada mati. Bapak nak gerak sangat ke? Gelap, tak nampak sangat. Soalan apa tu? Sebab maklum paling rare nak jumpa. Kita dapat gambar dia kena masuk grup. Grup cucu. Baru dia tak tinggal. Dia cucu tolong kan? Dia balik Oh, kawan berdua juga. dengan isteri. Oh, tak kena dengan isteri. Semua nak balik. Bayi dah kahwin dah? Dia balik macam ni. Tak kahwin. Dia jumpa lagi Sarawak tu. Dia Sarawak Alah. Betul tak dia raya. Yalah. Tak jumpa lagi isteri Ipan. Tak ada. Kat situ lah. Buat borak sini dah budak. Wah, kat dengan mak Subet pakai uniform dah. Tak ada kan? Kau buat macam kan? Mana? 2, 3. Okay, masuk. Sini. Saya dah masuk. Dia kacau telur tu. Saya dah masuk. Dengar lah kau kasih. Dah kahwin? Belum. Lambat lagi. Tak nak kahwin lah. Pergi dekat orang yang dah kahwin lah maklum. Boleh dah. Budak-budak tu nak habis. Okey dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat. Siapa nak makan? Sebabkan tempat pembuka dah tak ada, kita pakai lesung. Dia ada tempat buka dia tapi dah hilang. Gara-gara anak kuncinya hilang. Gara-gara Dah. kunci hilang. Hancur kacangnya. Makan. Okay, sekarang kita pergi rumah Mak Teh pula. Assalamualaikum. Bulan 6 tu tutup cuti sen. Tapi tak dia kena main sekolah. Terima kasih Mak Teh. Mana lagi? Banyak orang dia. Oh. Wah, Ibu Cik pun dapat kak ke? Ya. Alhamdulillah. Okay, sayang duit raya kamu. Laki bini dapat. Alhamdulillah. Dah habis rumah Mak Teh, kita pergi rumah Ibu Cik pula. Let's go. Ibu Cik suka bercucuk tanam. Assalamualaikum. Banyak tu. Saya pun janji orang nak ambil RM2. Ini menantu nama apa? Nama Farhan. Farhana. Farhana. Aurat tangan tu tutup. Nak kalong sama air raya. Kalong pergi rakam. Cuma tengah rakam ni. La ilaha illallah. Pegang tu, pegang. Maskot Aidilfitri tu. Tu tengah ambil gambar. Jalan-jalan. Kan tak ada feel dia buat duduk buah kemah seorang. Memang panas-panas tu. Dia kalau buat gitu program, dia kena buat macam tu dia punya ni lah, tu dia punya
Family day. Cincin kan apa macam keluarga kan. Hari keluarga. Hari keluarga lah. Persatuan Dina. Dia kambing golek kan. Okey. Ikan bakar. Setiausaha buat surat. Tak usah ada surat. Benda ni saya. Ini benda. Tolong ambil. Kekecohan. Layankan dia. Kejap Manga bagi anak muda kejap Manga. Okay. So, it's the end of my vlog. Thanks semua yang tengok Syed punya vlog daripada awal sampai akhir. So, ini raya paling lama kita orang buat sampai pukul 4 petang. So, itulah. Itu saja. Thanks for watching. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan batin. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami mengucapkan